Okay, selamat datang ke Teh Tarik Podcast. Apa khabar semua? Sehat? Baik, Ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Thank you Dr. Izan. Jadi hari ini kami ada satu satu episod yang sangat special sikit untuk TV Teh Tarik ini. Sebelum ini kami kena tegur juga kan dekat podcast TV Teh Tarik kan. Dia cakap apa pasal kamu punya apa sudah namanya ni, kamu punya video ni. I think from start up until yang previous episode kan, semua lelaki dia cakap. Dekat UMS ni semua kamu punya ekonomis semua lelaki ke, dia cakap. Tiada perempuan ke? Jadi sebenarnya cerita dia begini lah. So we try to approach a lot of kita punya colleagues lah, especially yang ekonomis yang daripada wanita ni. Jadi finally kami dapat book slot untuk dua Iron Lady of FPEP, our faculty. Not easy to get them because they are too busy. I think untuk dapatkan dua orang ekonomis ini, I think took me about 1-2 months untuk dapatkan orang punya time. Sangat sibuk. Okay, so ingin saya perkenalkan di sini Dr. Beatrice and Dr. Siti Hajar. Apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah. Thank you Dr. Izan untuk ruang dan peluang untuk kami berkongsi. Terima kasih juga untuk agree untuk join TV Teh Tarik ni lah. Okay, no problem. Jadi untuk pengetahuan penonton di luar sana, this is the first episode lah yang kita bawakan ekonomis, woman ekonomis, dan hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan ekonomi wanita, especially di Sabah dan juga di Malaysia lah. Okay, jadi before that mungkin kita boleh start dengan soalan-soalan yang simple sikit lah kan. Okay, mungkin saya mau kenal-kenal sikit lah dulu. Dr. Beatrice join UMS bila? Lama sudah, saya join UMS tahun 2002. 2002? Ya, oh, 2002. Pertama sekali sebagai tutor lah. Sebagai tutor lah. About 20 over 24 months. 24 years. 24 years lah. Ya, betul. Wow. Ya, lebih tahun depan dapat jubilee lah. Ya. 25. Boleh dapat special lah. Kata Siti? Sama dengan Dr. Beatrice. 2022, saya ingat lagi bulan Mei, tapi cumanya saya starting di Labuan. Oh, di Labuan. Tutor di Labuan, tapi Dr. Beatrice di sinilah. Saya jumpa Dr. Beatrice semasa induksi kan saya rasa. Tapi saya kenal, actually ceritanya saya kenal Dr. Beatrice ni semasa belajar lagi. Oh, semasa belajar lagi lah. Sebab kami adalah alumni UMS. First degree saya di UMS sebenarnya. So saya kenal Dr. Beatrice ni daripada undergrad, tetapi bila kami jadi tutor tu berpisah lah, maksudnya saya berada di Labuan, Dr. Beatrice berada di sini. And then 2006 saya pindah ke sini dengan reason mengikut suami berpindah lah. So once saya married tu saya pindah di sinilah. So kekal lah di SPE kan masa tu kan. Lepas tu sekarang sampailah fakulti FPEP, Fakulti Business, Ekonomi dan Accountancy. Okay. Begitulah sejarahnya. Jadi kepada alumni SPE Sekolah Perdagangan dan Ekonomi, shout out to you. Okay, diperkenalkan juga. Okay, so sebelum tu juga, selain tu juga kepada yang berminat untuk sambung postgraduate kan, actually not only us tahu, kita ada juga Iron Lady of FPEP ni yang fokus on the economics dan sangat-sangat hebat lah. So if you are looking for supervisors wanita, so we have. Yes, we have. Okay. Dan hari ini kita akan cerita, itulah sekali lagi lah saya ulangan, kita akan cerita berkenaan dengan ekonomi lah kan, benda yang menjadi favorite dan topik utama untuk TV Teh Tarik ni lah kan. What is your opinion actually on the ekonomi wanita ini? Apakah sumbangan dia kepada KDNK dan apakah peranannya yang dimainkan dalam sektor-sektor ekonomi dan sebagainya? Mungkin ke Siti dulu. Ya, first tu memang saya mengucapkan terima kasih jugalah Dr. Izan, ruang dan peluang untuk kami orang kata bagi pandangan, berkongsi kan. So mudah-mudahan apa yang kita kongsi ni mungkin akan ada orang yang akan agree dan juga disagree kan, tapi kita sebagai academician saya rasa tanggungjawab kita untuk share apa yang kita perlu share dengan audience lah. Betul. So topik ni macam Dr. Izan cakap tadi, berkenaan wanita. So maknanya kami berdua pun wanita. So topik ni sangat berkaitan dengan wanita. Ya, kalau macam saya nama Dr. Saizal Ulas kan, nanti wanita cakap apa kau tahu. So kita try to tidak bias lah di sini kan. Mungkin ini pandangan seorang wanita. Okey. Tadi soalan apa tu Izan? Ya, apakah sumbangan wanita ni sebenarnya dalam sektor ekonomi, mungkin kepada KDNK ataupun kepada sektor-sektor ekonomi? Okey, untuk
menjawab soalan Dr. Izan tu kan, saya rasa saya rasa saya melihat kepada perspektif buruh lah. Maksudnya dari kalau penyertaan tu, of course kita tengok penyertaan wanita ni dari perspektif buruh, itu yang akan nanti dia menyumbang kepada KDNK. So wanita, especially kalau konteks Sabah lah, saya rasa dia berada di bidang yang pelbagai kan, bukan hanya di pendidikan lah. Mungkin pendidikan ni kita tengok ramai wanita, tapi ada sektor-sektor lain yang wanita ni memainkan peranan penting. Contohnya di mana pelancongan, di mana lagi di perusahaan makanan, especially yang informal sector. Kan informal sector, lagi di koperasi ataupun de perusahaan mikro lah, saya rasa. So pertama sekali kalau kita lihat penyertaan wanita tu, saya rasa kita tengok dari segi perspektif pasaran pekerjaan, pasaran pekerjaan wanita di Sabah, ya. So maksudnya kalau penyertaan wanita tu semakin banyak di pasaran buruh, so maknanya contribution dia kepada KDNK tu akan tinggilah. Begitu. So maknanya kalau kita tengok dari segi gaps tu, memanglah lelaki ni saya rasa based on DOSM punya data tu, dia labor participation dia around 80%. Correct me if I'm wrong, Dr. Beatrice. Dr. Beatrice pakar orang human resource economy. Saya development economy, tapi bolehlah bercakap sikit-sikit pasal wanita. Okay. So kalau perempuan tu di around 50%, 60% lah. So maknanya dalam pasaran buruh ni memang didominasi oleh lelaki. Sebab saya rasa fitrahnya juga lelaki itu ialah kan sebagai provider. So maknanya dia akan, of course dia akan berada di pasaran buruh lah banyak berbanding dengan wanita. Tetapi kita tengok sekarang, sebab dari segi kenapa wanita banyak di pasaran buruh, sebabnya salah satunya adalah segi pendidikan, ya. Pendidikan maksudnya kita ada pernyataan yang lebih banyak dalam pendidikan, pelaburan dalam pendidikan, human capital. Maksudnya dia menjurus kepada penglibatan wanita banyaklah, selain daripada kita tengok di sekolah-sekolah ataupun universiti, lebih banyak wanita daripada lelaki. Dr. Izan, betul tak Dr. Izan? Kau tengok kelas tu kan? Kelas lah, kita punya kelas pun sama kan? Lebih banyak perempuan. Betul. Yang jadi leader pun kadang perempuan, presiden club. Where's the man? Where's the boys? Kan? Maksudnya begitu. So maknanya kalau kita tengok dari segi data, macam saya cakap tadi, participation tu memang 80% lelaki, dominasi lelaki, 60% tu adalah perempuan. So maknanya dari segi leadership pun macam itulah. Kalau dalam parlimen memang kurang wanita banding lelaki. So we cannot deny contributions penyertaan wanita ini kepada KDNK, especially di Sabah, sebab kita melihat wanita itu di pelbagai sektor. Macam saya kata tadi lah, pelancongan, pertanian, apa lagi, pendidikan of course lah, kan. Itu sajalah mungkin. Dan kalau kita tengok di Sabah ni pun sebenarnya banyak badan-badan JLC ataupun syarikat yang diketuai lah oleh wanita-wanita kan. So we hope that more wanita akan participate lah. Pasal contohnya macam kita tengok di universiti kan, memang kita nampaklah di kelas kita sendiri kan. I think 70 to 80% yes, memang yang formal sector. Yang tidak formal saya rasa mungkin lebih banyak perempuan berbanding lelaki kan, tidak formal. Tidak formal. Sektor ni kita ada dua kan, formal dan tidak formal. Begitu. Okay, even kalau kadang-kadang kan kalau saya tengok kan macam kita naik Grab kan, ataupun Maxim kan, kita masih juga ada yang perempuan wanita-wanita lah yang sebenarnya melakukan juga kerja-kerja sebegini kan. So you okay with that kah doktor? Oh, maksudnya perempuan wanita untuk participate macam dalam gig ekonomi ni. Kalau Food Panda saya belum pernah jumpa lagi, tapi untuk macam jadi Grab rasanya ada sudah. Saya rasa dulu masa saya study pun ada a few lah, tapi mungkin tidak di yang contohnya Grab yang kenderaan lah, bukan yang menghantar makanan kan. Mungkin sebab selalunya faktor kenapa wanita ini remain dalam sektor tu pun salah satunya adalah mungkin dari segi risiko lah kan, yang risikonya kurang kan, dari segi keselamatan kan. Saya rasa tidak ada masalah sebab
di zaman sekarang ni, dan bila di zaman sekarang yang kita lebih kepada more on digitalize kan, gig economy, so maknanya setiap individu dia ada pilihan, termasuklah wanita. Mungkin dia ada sebab-sebab lain kenapa dia kena apa tu, Bawa Grab. bawa Grab untuk income dan sebagainya kan. So maknanya tak ada masalah lah. Sebab itu adalah satu cara untuk diorang membantu keluarga mungkin kan. Sebab kita tahu dalam ekonomi ni level apa tu, status apa kita kata, income. Kita ada yang apa tu, B40 begitu. B40, M40, T20. So mungkin keperluan mereka tu, especially golongan yang berada di yang di B40 lah mungkin. So tak ada masalah saya rasa untuk mereka, tak ada masalah lah untuk mereka join gig ekonomi. Okay, alright. So itu dia tadi sumbangan wanita sebenarnya di dalam pertumbuhan ekonomi lah, dan semua orang agree on this issue lah kan. Cuma on Dr. Beatrice pula kan berkenaan dengan gaji ni kan. Kalau kita dalam sektor awam ni, kita memang sudah ada macam grade lah kan. Kalau dulu dia pakai dulu sebelum ni skim yang dia guna 52, macam kalau kita pensyarah D kan. D kalau sekarang 13 berapa kan. So basically ni gaji ni dia akan dalam penjawatan awam ni kita tidak akan ada masalah untuk jurang antara gaji ni lah kan. Maksudnya regardless of you are man, woman, 10 orang anak, 1 orang anak, berapa orang anak, your gaji tetap begitu. Tapi kalau dalam sektor swasta macam mana Dr. Beatrice? Is it still happen jurang ni? Pasal if I'm not mistaken, zaman dulu kan dia selalunya lelaki ni akan dapat angka gaji yang lebih sedikit daripada wanita lah begitu. So you think bukan you think lah, is it still happening in the current days? Ya, okey. Terima kasih Dr. Izan. Ya, tadi jadi sekarang berkaitan dengan gaji. Betul. Saya setuju dengan apa yang Dr. Izan katakanlah. Kalau di sektor kerajaan contohnya kita ada fixed scale kan. Betul. Apa tu, tangga gaji yang tetap. Begitu juga dengan sektor-sektor yang mana ada kesatuan kerja yang kuat, contohnya di sektor perbankan. So itu kita nampak dia ada fixed salary scale lah, atau dia punya salary scale yang sistematik. Tetapi kita lihat masih wujud sebenarnya perbezaan gaji inilah, terutamanya di sektor swasta antara lelaki dan wanita. Jadi tidak dapat kita nafikan masih wujud lagi jurang gaji inilah di antara lelaki dengan wanita. Jadi apabila kita sebut tentang jurang gaji, sebenarnya kita kena lihat banyak perkara. Jadi pertama sekali kalau kita lihat dalam Jabatan Perangkaan Malaysia, jadi laporan data berkaitan dengan gaji, kita nampak tahun 2024 gaji purata untuk lelaki adalah dalam 3,759. 3759. Manakala untuk wanita 3,499. How come? Jadi ini ialah gaji purata. So kita nampak di situ ada perbezaan. Tapi jawatan yang sama. Dia jawatan sama. Untuk purata gaji. Tapi kita kena tahu bahawa bila kita sebut tentang jurang gaji, pertama sekali sekiranya ada diskriminasi gaji, maka untuk pekerjaan yang sama, lelaki dan wanita ini dibayar gaji yang berbeza kerana faktor jantina. Jadi itu yang kita tidak mahu, Dr. Izan. Kita tidak mahu adanya diskriminasi gaji lah, atau diskriminasi jantina di dalam pemberian gaji. Jadi kadang-kadang kita mencampur aduk kedua-duanya lah, purata gaji dengan diskriminasi gaji yang wujud akibat jantina. Jadi di Malaysia sepatutnya majikan tidak memberi gaji yang berbeza untuk jantina yang berbeza lah. Maknanya tidak kira lelaki atau perempuan, sepatutnya jika kelayakan adalah sama, gaji yang diberi haruslah sama kan. Setuju. Tapi namun kita lihat di banyak sektor gaji wanita adalah masih lebih rendah berbanding dengan gaji lelaki. Ini terutamanya di bandar-bandar besar, contohnya di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang dan sebagainya. Di Sabah mungkin kita tengok perbezaan atau jurang gaji tidak berapa ketara. Tetapi di negeri-negeri yang lebih maju ekonominya,
jurang gaji ini agak ketara lah. Okey. Ya, jadi apa punca dia? Jadi kalau secara teorinya lah kan, kalau saya boleh kongsikan. Okey. So kita ada pertama sekali dari segi pengasingan pekerjaan ataupun yang kita sebut sebagai occupation segregation. Maknanya lelaki ini selalunya dia tertumpu di bidang atau sektor yang pendapatan tinggi. Contohnya di kurang bidang risiko. Lelaki lebih kejuruteraan, risiko. mungkin oil and gas, pembinaan teknologi berat, dan biasanya sektor-sektor ini menawarkan gaji lebih tinggi. Tetapi wanita pula selalu tertumpu di sektor contohnya perkhidmatan, services, kesihatan, pentadbiran yang secara tradisionalnya tangga gaji dia lebih rendah lah. Jadi ini adalah satu punca utama jugalah, iaitu tumpuan pekerjaan ataupun segregasi pekerjaan. Dan kedua yang saya rasa paling penting ialah faktor gangguan kerja ya. Apa tu? Gangguan gangguan okey, kerja faham, ya faham. akibat tanggungjawab keluarga. Jadi contohnya pelajar kita dari UMS ni, usually dalam kelas saya tanya juga pelajar saya, okey, jadi nanti lepas kamu bergraduate, berapa ramai pelajar perempuan yang ingin bekerja? Jadi so dalam 100 orang tu mungkin ada juga 95 orang lah angkat tangan, okey saya ingin bekerja. Jadi itu yang kita mahukan sebab mereka sudah mempunyai pendidikan yang tinggi kan. Tetapi ada juga 5 orang ni yang angkat itulah tangan. saya mau tanya tu. Yang 5 orang tu apa? Doktor saya mau nanti kahwin, mungkin mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Tetapi perkahwinan itu sebenarnya bukan halangan untuk wanita bekerja, tetapi apa yang merupakan halangan apabila usually perempuan atau wanita nanti selepas berkahwin melahirkan anak, dia mungkin terpaksa menjaga anak. Jadi apa alternatif yang dia adalah untuk penjagaan anak. Jadi mungkin kalau tidak ada yang menjaga anak dan sebagainya, tidak dapat menghantar ke taska dan sebagainya, mungkin wanita memilih untuk tidak bekerja lah atau berhenti seketika daripada pasaran buruh. Jadi sebab itu kita lihat ramai wanita yang berhenti bekerja untuk menjaga anak, menjaga keluarga, bukan sahaja anak tetapi juga ibu bapa mungkin yang uzur. Mereka biasanya ini dilakukan oleh wanita lah berbanding lelaki. Jadi itu adakah sebab-sebab sebegini kan yang menyebabkan majikan ni dia lebih tendensi dia untuk hire pekerja lelaki itu lebih tinggi berbanding dengan wanita? Ya, betul. Saya tidak nafikan. Ini mungkin wujud sebahagian sebab dia. Sebab kalau bagi majikan, kalau saya upah pekerja wanita, okey, mungkin nanti ada lagi cuti bersalin, cuti sakit anak kerap kali kan, bawa mungkin ibu bapa ke hospital dan sebagainya. Jadi kecenderungan itu kita tidak nafikan ada. Kecenderungan itu wujudlah sebenarnya kan. Cuma mungkin sama ada benda itu ketara atau tidak ketara saja. Betul. Ataupun ada orang berani address atau tidak berani address saja. Gitu. Isu-isu begitu. Jadi ini menyebabkan wanita ni dia mungkin ada cabaran mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi. Dia mungkin memilih kerja yang lebih fleksibel lah, yang mana dia mudah, biarpun gaji dia rendah tapi senang dia ambil cuti, senang dia fleksibel times hours, boleh at the same time, especially sektor informal sector, yang dia boleh bekerja dari rumah, contohnya yang buat homemade kan, baking, buat sambal, catering, apa tu perusahaan yang pertanian yang apa tu yang ada macam farming di halaman rumah. So dia boleh jual secara platform e-commerce ni kan. Sekarang kita banyak shop lah semua kan. Kalau saya perasan pun kalau TikTok tu kan banyak sebenarnya yang promoter tu datang daripada golongan wanita kan. Yang jadi affiliate contohnya. So maknanya ada flexibility kerja lah di situ, flexibility masa. Jadi kerja-kerja itu kita lihat mungkin dia punya gaji agak rendah lah berbanding kerja yang profesional.
Okay, alright. Begitu. Sangat interesting. Itu dia tadi sebab sedikit info yang kita akan dapatlah daripada dua orang pakar ini berkenaan dengan Jangan pakar. sumbangan, peranan dan laluan kerjaya daripada yang disumbangkan oleh wanita ni lah. Yang saya tahu sebenarnya tiada lelaki tanpa wanita selalulah. Jadi kadang-kadang orang cakap lah, not only selalunya wanita ni dia bukan sudah di belakang untuk support kita, dia bersama-sama sebenarnya kan di kiri dan di kanan. Seiring kan. Okey. Jadi mungkin kita boleh break dulu sebelum kita go deeper lagi on the sumbangan wanita kepada ekonomi dan seterusnya ni lah, apa-apa polisi yang kita boleh ubah. Ya. Okey. Dok. Okey, selamat kembali ke TV Teh Tarik. Kepada rakan-rakan di luar sana, seperti biasalah, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe. Hari ini kita bawakan sebuah episod yang sangat special. First time sebenarnya kita tampilkan The Iron Lady of FPEP. Janganlah Iron Lady lah, bukan senang ni geng mau booking diorang ni kan. Dan Dr. Saizal baru join, dia baru balik dari interview. Profesor ke geng? Mudah-mudahan. Baru balik dari interview, kita doakan kita Dr. Saizal doakan. dapat kenaikan pangkat. Yes, amin. Ya Rabbal Alamin. Beli belanja teh tarik. Okey, jadi kita teruskan. Geng okey geng? Okey ya. Tadi saya baru balik dari mesyuarat kewangan sebenarnya. Mesyuarat. Biasalah kalau macam kita ni, kita kena ada banyak side hustle kan. Betul. Orang di bawah-bawah ni kena buat banyak kerja. Okey. Ya, tapi very happy lah geng saya sebab kita sebelum ni kan kita bukan juga dituduh lah, tapi kita selalu ditanya lah kan, kenapa tidak ada kamu punya tetamu wanita ni, kamu ni bias kepada wanita ke apa ni kamu ni kan. Tapi so hari ini kita buktikan bahawa benda tu sebenarnya hanyalah satu andaian semata-mata. Betul. Dan kita bawa bukan setakat satu tetapi juga dua. Kan mungkin lepas ni kita ada satu, kata orang playlist baru dia panggil Teh Tarik Chrysanthemum mungkin. Ya kan? Teh tarik senyum kan. Dikendalikan oleh wanita semuanya kan. Dan diterjui oleh Dr. Siti dan dulunya Dr. Wah. Beatrice. Why not? Okay. InsyaAllah, Please keep the insyaAllah. option open. Okay. Kami sebut cabaran. Iya. Okay, so kita punya topik hari ini pun memang menarik lah. Betul. Kan, iaitu membincangkan tentang peranan wanita ataupun sumbangan wanita dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia lah in general dan juga Sabah, to be more specific lah. Tapi kan geng, mungkin ialah salah satu daripada tetamu kita, sama ada PM Dr. Beatrice ataupun Dr. Siti, mungkin boleh address satu isu yang sebenarnya semakin lama semakin dibicarakan, iaitu peranan wanita dalam penggubalan polisi, terutamanya sebagai ataupun memegang jawatan di peringkat tertinggi lah dalam GLC di Sabah yang dikatakan sebagai sangat kurang. Sebab kalau kita perasan selama ni kan, memang betul GLC di Sabah ni dia kebanyakannya ataupun mungkin 99% memang diterajui oleh lelaki. So kita mau tanya juga pendapat pakar-pakar kita berkenaan tentang topik ni lah. What is your take on this topic? Apa yang menyebabkan benda tu berlaku dan apa yang kita seharusnya lakukan supaya adalah peranan wanita di mana-mana sektor ataupun GLC yang kita sepatutnya boleh highlightkan lah. Ya. Thank you Dr. Saizal. Saya mulai Dr. Beatrice. Boleh? Okay. Nanti Dr. Beatrice tambah-tambah sikit kan. Dia boleh mula podcast sendiri je. Kan? Okey, untuk macam mana? Untuk menjawab soalan, mungkin ini personal pandangan saya sendirilah. Mungkin setiap organisasi tu, especially yang kita refer kepada top management, BOD lah kan, board of director dia mungkin kan, ataupun kita refer kepada yang management level atas juga ni. Selalu kita kepada board keputusan tu yang board of director ataupun level CEO kah begitu kan dalam syarikat. Saya rasa mungkin dia lebih kepada syarikat itu sendiri ataupun organisasi itu sendiri. Sama ada dia meletakkan syarat atau tidak dalam BOD itu berapa ramai wanita yang boleh berada di
di apa Bot. bot tu lah. Maksudnya so kalau kita nak menambah atau memperluaskan kuota wanita di dalam organisasi itu, saya rasa mereka perlu ada syarat seperti itulah, at least 2 orang. Saya rasa kebanyakannya meletakkan 2 orang lah. Saya rasa at least ada woman bukan woman power lah, mungkin untuk share the thought, idea, pandangan semua tu lah kan. Tapi saya tidak tahu dari segi government, dari segi kalau di sektor formal contohnya government ni saya tak pastilah sama ada diorang ada syarat atau tidak. Tapi kebanyakannya dalam sektor swasta tu memang dia ada berikan satu, at least ada wanita, 1 orang atau 2 orang. So maknanya kuota tu kalau kita mau tambah pun mungkin tidaklah sampai 5, mungkin 3 ke begitu. Supaya salah satunya saya rasa untuk kita ada pandangan yang berbeza, especially yang melibatkan, kalau board of director tu membuat keputusan yang melibatkan wanita, saya rasa perlulah wanita memberikan pandangan kan, sebab dia adalah wanita. Dan isu itu adalah berkaitan wanita, betul? So wanita itu bukan dilihat daripada aspek ekonomi sahaja. Saya percaya wanita itu boleh dilihat dari segi womanhood dia, wisdom, apalagi well-being, career development kan. So saya rasa siapa lagi yang mengenali wanita lebih mengenali selain daripada wanita. So maknanya kita perlu juga orang punya pemikiran ni berada dalam organisasi tersebut lah. Saya sangat bersetuju lah kalau maksudnya kena ada syarat, maksimum pun 5. Kalau ada board of director selalunya baru 10 macam tu. Kita at least ada minimum pun 2 atau 3 lah. Cutting point dia adalah 5 supaya kita boleh melihat pandangan, pemikiran, keputusan itu kepelbagaian gender, bukan hanya lelaki, bukan hanya didominasi oleh lelaki, supaya tidak ada what we call as a group thinker bah. Maksudnya kita tahulah fitrah wanita yang selalu dikaitkan dengan emosi kan, lelaki lebih objektif, wanita lebih fitrah. We cannot deny yang itulah kan, as a leader, as a provider begitu. Tapi maksudnya dalam meraihkan, kita kena meraihkan juga wanita dalam pentadbiran, tadbir urus korporat ni. So maknanya kita kena juga adalah ini saya sangat sokong lah. Lepas tu kalau ada wanita yang kita nak letak di BOD ni, dia kena based on merit. Kan kalau dia layak kita letak lah, kalau tidak layak Okey. tak seperlunya. Jadi maksudnya adakah doktor setuju dengan macam kalau kita tahu di sektor korporat tu dia ada letakkan 30% mestilah datang daripada wanita kan? Doktor agree ataupun tidak? Setuju kan dengan of course. Okey. Jangan tak ada agree. So should we add more ataupun pasal ada isu di luar sana kan, dia cakap kan kita sukar untuk mendapatkan professional woman ni untuk diletakkan di dalam BOD ni apa? Ataupun dorang dah cari pun sebenarnya. Yes. Sorry to say lah kan, mungkin audience kita pun ada wanita, ada yang top management, lelaki. Kita tidak boleh nafikan ada gender bias macam tadilah diskriminasi kan. So saya rasa dalam ini pun ada juga akan ada gender bias di situlah. Sebab kalau wanita daripada 100%, dia punya kuasa 30% sahaja. So maknanya dia punya suara tu pun tidak banyak sebenarnya kan. Yang 70% lagi ni, lelaki ni tak tahulah dia boleh terima ke tidak pendapat tu. So bagi saya 30% tu is the minimum one lah. Minimum. Kan. It depends on the bidang lah. Kalau you kata tadi bidang-bidang risiko, contohnya yang oil and gas ke juruteraan ataupun plantation ni, mungkin kebanyakannya didominasi oleh lelaki. So kita tidak require wanita berada di situ. Tapi at least kita ada satu orang, kalau dia by merit dia layak. So ada woman empowerment lah di situ juga kan. Keperluan itulah yang saya tengok. Kita perlu pertimbangkanlah dan meraihkan kepelbagaian ini sebenarnya baguslah, bukan hanya dalam top management atau dalam BOD ni, dalam semua aspek kan, sebab kita meraihkan perbezaan sebenarnya. Okey, doktor, kalau macam dalam penjawat awam lah, let's say lah kita tengok Sabah ni kan, sebenarnya kurang pengarah-pengarah
yang dilantik daripada golongan wanita kan. Ya. Kalau saya boleh recall lah kan, saya punya pengalaman kan di Sabah ni, kalau kita tengok CEO SICC Datuk Rosmawati wanita, peguam negeri pun peguam negeri sebelum ni pun diterajui oleh wanita. Ya, Lepas wanita. tu sebelum ni pengarah UPEN, pengarah Ya. UPEN Datuk Jasmine Jasmine. Jasmine also wanita kan, tapi yang lain-lain tu kebanyakannya lelaki. Jadi Yes. mungkinkah sektor awam ni pun perlu sebenarnya pick up wanita juga yang jadi pengarah ataupun CEO, macam mana? Saya rasa perlu dipertimbangkan Perlu lah. dipertimbangkan. Tapi sama ada dia layak atau tidak layak tu best. Pertama sekali kita tengok kepada merit. Even though kita tahu mungkin ada calon-calon lelaki dan perempuan, wanita dan lelaki. Tetapi berdasarkan merit mungkin lelaki ni lebih berbanding dengan wanita kan. Mungkin itulah sebab fitrahnya wanita ni dia mau on itu kan, objektifnya lebih kepada lelaki. Itu saya setuju. Saya tidak boleh deny fitrah wanita dan lelaki itu berbeza sebenarnya. Jadi saya melihat selalunya lelaki ni lebih objektif. Itu saya my personal point of view lah kan. Tetapi sebenarnya mungkin dia tidak melihat aspek-aspek lain. Contohnya dari segi emotional intelligence, dari segi itu. So mungkin wanita ni fitrahnya dia lebih kepada emosi. So mungkin kita boleh ambil itu sedikit lah sebagai salah satu opinion yang kita boleh ambil untuk policy making contohnya. Especially yang berkait dengan wanita. Kalau tidak lelaki akan buat keputusan. Decision making, okay whatever, alright, very objective, tapi itulah ya. Itulah yang saya rasa perlu dipertimbangkan lah. Tapi kalau meritnya tidak mencukupi atau sebaliknya, sebab kita rasa ada constraint kan, macam wanita tadi Dr. Beatrice tentu tu, sebab ada berkaitan dengan kan, mungkin dia climb the ladder tu a bit slow berbanding lelaki. Tetapi kena find lelaki yang tidak clips your wings. Kan maksudnya kalau dia clip your wings, you tak boleh climbing high lah. Kan bagi saya begitulah, dia kena ada support daripada pihak keluarga semualah kan, daripada husband. Kalau husband yang jenis clip your wings, you cannot fly high lah. Betul? Betul. Yeah. And then mungkin kalau saya boleh bagi pendapat juga tambahan selain daripada apa yang Dr. Siti sebutkan tadi adalah peranan wanita ni ataupun ciri-ciri wanita ni lah based on my observation yang mana dia bila berfikir itu kan mungkin geng pun setuju juga, bila dia berfikir dia suka melihat dalam konteks yang mikro ataupun in details kan berbanding lelaki. Ini based on my observation Ya. Betul. Tapi saya notice begitu, yang mana dia tend untuk lihat ataupun cenderung untuk melihat sesuatu perkara itu dengan begitu detail, Setuju? in micro level, berbanding lelaki yang mana kita suka melihat dalam konteks bird's eye view. Betul. Kan kita bird's eye view. So dia very objective. So wanita dia very micro in details. So itu sebenarnya satu ciri yang pada pandangan saya lah perlu ada pada mana-mana organisasi, yang mana perlu ada orang ataupun pihak yang mampu melihat dalam in detail manner tu tadi. Dan ianya sangat, kata orang ataupun peranan itu sangat baik dimainkan oleh wanita-wanita tu tadi. So cuma dia punya isu di sini adalah, bagi saya lah kan, bila kita letakkan 30% kuota lah kan, after that you are macam satisfied, okay sudah kita penuhi 30%, okay lah ni, yang selebihnya lelaki. So saya risau bila kita contohnya dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah mana-mana GLC ataupun mana-mana organisasi kerajaan, that 30% punya voice will be silenced by the 70%, sebab ramai kan. So that's why sometimes I see yang mana mungkin kuota tu sebenarnya tidak berapa cukup, kan, tidak berapa cukup sebab kita risau nanti dia akan disilencekan oleh yang majority tu tadi. Dia punya dominasi yang melihat dalam konteks yang bird's eye view, manakala yang very particular ni kan very minority dalam konteks tu, yang menyebabkan kita punya pandangan bagi sesuatu organisasi itu kan very skewed by. Betul. So that's why mungkin kalau saya lakukan that even that 30% is actually not that enough
minimum lah Dr. Minimum Saizal. lah. Yes. For me betul. it's Kita boleh minimum. letakkan So sebagai if satu bentuk let's say minimum. you can increase kepada 50%, 50-50 pun should be okay. Yeah. So it's Balance. equal. Yes. Tapi yes, in real we cannot get equal lah sebenarnya. Equal between man and woman tu tak Yeah, boleh. Tapi betul. maksudnya dari segi inilah macam yang Yeah. Saizal cakap tadi kan, dari segi mikronya mungkin perempuan wanita ni boleh memberikan pandangan dari sudut itulah kan. Lelaki yang objektif, kita jadi komplement lah di situ. Yeah. Complementary. True. Kita faham juga mungkin ada yang akan cakap ialah bila kita berada di posisi teratas kita harus melihat dalam bentuk bird's eye view. Tapi bila kita lihat isu-isu yang kadang-kadang sering terpalit dengan ialah beberapa agensi ataupun JLC ini yang menyebabkan kita rasa bahawa betapa penting juga untuk kita melihat dalam konteks yang lebih detail. Betul. Kan ialah adalah beberapa ciri ataupun kelemahan yang menyebabkan kita rasa why don't kita lihat secara detail supaya isu ini kita boleh kata orang selesaikan. Sepertinya isu ini tidak timbul pun kalau kita lihat benda itu secara terperinci. So peranan di sini boleh diambil oleh ahli-ahli lembaga pengarah wanita tadi yang dapat melihat secara konteks mikro tadi. Itu saya punya peranan lah. Itu saya punya pandangan lah kan. Setuju. Iya. 100%. Even dalam tesis pun untuk para penonton kita, kita examiner kan, especially student kita kan, bila dia tanya examiner siapa, kalau perempuan kan dia terus habislah. Ini dengan titik dengan koma pun dia check ni. Betul. So that's how detailed they are, which is very good lah kan. Which is very good. Sebab kita kena faham untuk memahami lelaki, wanita dan lelaki ni, kita kena faham fitrahnya. So fitrahnya tu kita boleh gunakan kelebihan-kelebihan tu untuk membuat keputusan lah, saya rasa. Itu cara yang paling bagus untuk dipertimbangkan lah. Iya. Saya tidak tahu dari sudut lelaki sama ada dia melihat itu. Kalau saya melihat dari segi itulah. So untuk kita faham gender ni kan lebih detail lah. Iya. So kelebihan kelemahan tu kita gunakan lah untuk buat keputusan yang terbaik. Begitu bagi saya lah. Betul. And then one thing juga, mungkin kalau kita boleh beralih dari ke satu sudut yang lain kan geng, kita perasan tadi geng ada sebutkan yang mana di institusi pengajian tinggi itu sendiri kita lebih ramai pelajar wanita berbanding lelaki. 70-80%. Bila kita punya kelas tu lebih ramai lelaki, kita akan risau sudah tu. Oh ya. This is abnormal. Belum jumpa lagi lah. Sampai belum jumpa lagi. Pengalaman Mungkin saya. zaman di 20 aliran tahun sains mungkin Mungkin di aliran sains aliran ataupun sains lah mungkin mungkin bagi kan. bidang-bidang Ya, tertentu, contohnya bidang TVET, STEM. dia mungkin lebih ramai lelaki berbanding engineering wanita mungkin. dan engineering. Tetapi kebiasaannya dalam non TVET punya program kita lebih ramai wanita berbanding lelaki lah kan. So and then kita boleh relatekan dengan fenomena ataupun situasi di luar sana cakap-cakap orang yang berkata kenapa wanita ni dia ramai yang belajar di institut di IPT lah, IPTA ataupun IPTS, tetapi bila kita lihat dalam kata orang bukan juga sumbangan tetapi dia punya dominasi dalam bidang pekerjaan itu sebenarnya kurang sedikit berbanding dia punya jumlah yang ramai di IPT itu tadi. So mungkin PM Dr. Beatrice boleh bagi pandangan tentang perkara itu. Ya, terima kasih Dr. Saizal. Ya, jadi menarik tadi yang Dr. Hajar jelaskan. Jadi saya rasa sekarang fenomena kalau ikut yang Dr. Saizal terangkan tadi, dulu kita usaha kita meningkatkan penglibatan pelajar perempuan lah di dalam pendidikan. Maknanya memastikan pelajar perempuan bukan saja tamat sekolah menengah tetapi juga ke peringkat IPT, tertiary education tertiary lah, pendidikan tinggi. Tapi kalau di Malaysia kita lihat fenomena dia sekarang kita sebut sebagai the reverse gender gap, jurang gender yang terbalik. Maknanya sekarang pelajar perempuan mendominasi pelajar lelaki di universiti awam. Jadi yang lelaki yang hilang tadi Dr. Saizal sebut, kita sebut sebagai lost boys. Itu yang kita namakanlah lost boys kan. Jadi perempuan yang ramai.
Jadi fenomena ini bukan saja di Malaysia tapi juga di negara Asia Tenggara lain, contohnya di Brunei, di Filipina, kejadian yang sama. Jadi dalam kelas pun tadi Dr. Izan sebut 80 hingga 85 80% pelajar wanita. Sekolah Jadi di menengah mana pun saya mereka rasa banyak perempuan. betul. Sekolah menengah. Sekolah kan? menengah. Betul. Dan so di mana mereka selepas tamat pengajian lah. Jadi kenapa pelaburan modal manusia lah kita katakan kan, yang pendidikan tinggi itu tidak dapat diterjemahkan ke dalam pasaran buruh. Jadi ramai yang bekerja selepas graduan tetapi kemudiannya berhenti sama seperti yang kita terangkan tadi atas faktor-faktor, biasanya faktor utama ialah faktor keluarga lah, penjagaan anak. Apabila dia melahirkan anak, dia dia ada career gap kan. Juga menjaga ibu bapa contohnya. So maknanya ini bukan soal sama ada wanita itu berkebolehan atau tidak, atau berkelayakan atau tidak, tetapi faktor penjagaan keluarga yang tidak seimbang lah. Jadi biasanya itu beban penjagaan keluarga dia terletak di bahu wanita. Jadi manakala lelaki yang secara tradisionalnya kita sebut breadwinner untuk keluarga, dia keluar bekerja lah. Jadi sebab itu kita tengok walaupun pencapaian pendidikan tinggi untuk wanita, tapi apabila kita lihat di pasaran buruh tadi penyertaan mungkin dalam 57% dan daripada yang berpendidikan tinggi mungkin dalam 37% sahaja adalah pekerja wanita. Jadi kalau kita lihat sama ada wanita mendominasi ekonomi atau tidak, ia tidak bergantung kepada pendidikan itu saja, tapi banyak faktor lain. Contohnya faktor jaringan profesional lah, dia punya networking. Jadi kalau kita lihat networking kan di antara lelaki atau wanita, so lelaki ni kebanyakan kebarangkalian tinggi dia punya networking kan lebih luas. Contohnya kalau kita tengok secara tradisionalnya selepas kerja lelaki ni dia boleh pergi main badminton dengan lepak-lepak dengan bos, main golf di hujung minggu. So semua itu adalah dia punya perluasan networking. Manakala wanita ni kadang-kadang dia ada komitmen lah, keluarga, atau keluar pun mungkin husband pun was-was. Dr. Hajar pergi mana ni malam tidak balik kan. Jadi so lambat balik kan. Tapi untuk lelaki mungkin dia punya kekangan yang begitu kurang. Jadi itu secara tidak langsung meningkatkan your networking. Dan dari situ meningkatnya peluang ekonomi lah untuk lelaki berbanding dengan wanita lah. Jadi banyak cabaran. Contohnya kalau tadi kita sebut tentang gig ekonomi, usahawan wanita, cabaran dia dari segi mendapatkan akses modal, itu juga antara lain lah yang mengekang penglibatan atau penyertaan wanita dalam pasaran buruh. Juga kalau kita lihat dari segi diskriminasi juga atau fenomena glass ceiling yang kita sebut ni, maknanya tadi kita sebut tentang jawatan tinggi. Jadi wanita ni dia nampak jawatan itu, tetapi ada halangan-halangan lah yang tidak nampak yang menghalang dia mencapai jawatan tersebut lah. Kalau dalam universiti pun kita lihat dekan-dekan ramai lelaki berbanding wanita. Tapi ada kita di Malaysia ada naib chancellor wanita, contohnya USM, di UTHM saya rasa, tapi tidak ramai. Tidak ramai. UiTM dia punya dekan wanita juga. Dan macam di UMS sendiri pun kita selepas 32 tahun baru pertama kali kita ada timbalan naib chancellor akademik lah, wanita. Jadi kita lihat perlunya mentor wanita itu kepada atau role model lah kepada generasi wanita muda. So itu saya rasa penting jugalah untuk empower atau memperkasa penglibatan wanita di dalam pasaran buruh lah, selain daripada halangan-halangan yang kita sebutkan tadi. So mungkin kalau saya boleh chip in sana kan, doktor, so that is the consequence when you design a career by taking into account on the connection dan segala halangan-halangan yang menghalang wanita untuk maju ke depan. Betul. Maksud saya di sini adalah
bila kita kata orang mengambil kira konteks peningkatan ataupun kenaikan pangkat dan sebagainya, kita sering melihat dalam dia punya connection ataupun perkara networking dia. So perkara-perkara ni pada pandangan saya lah kan. So when we design kita punya sektor pekerjaan, kita sering mengambil kira konteks-konteks begini. So bila kita cuba membangunkan sektor pekerjaan di masa hadapan, seharusnya kita lihat cara macam mana kita boleh memecahkan yang this glass ceiling ni supaya wanita ni sebenarnya dia dapat memberikan sumbangan yang lebih lagi lah berbanding kita hanya melihat dia punya connection dan sebagainya. Sebab saya rasa selain daripada connection itu ada lagi benda-benda lain yang mungkin kita boleh lihat dalam menjustifikasikan kenapa wanita yang harus diberikan lebih banyak peranan ataupun ialah diberikan kenaikan pangkat sesuatu jawatan tu misalnya berbanding lelaki lah. So in other words, the way we design kita punya sektor pekerjaan formal itu pun dia sangat bergantung kepada perkara-perkara yang mungkin juga tidak sebenarnya memberikan peningkatan produktiviti kepada pekerjaan itu sendiri. Kita tanya pasal dia punya connection, how familiar dia dengan orang-orang lain di luar sana, sedangkan wanita boleh menyumbang dalam konteks yang lain. Mungkin dia lebih produktif berbanding lelaki, mungkin dia lebih rajin dengan berbanding lelaki tu. So itu pada pandangan saya lah. And then selain daripada itu juga, bila kita bercakap tentang kenapa lelaki lebih mendominasi sektor pekerjaan berbanding wanita, saya rasa sudah kena belajar untuk melihat bahawa sumbangan pekerjaan itu bukan setakat sumbangan sektor formal dan bukan setakat sumbangan dalam bentuk wang ringgit. Ialah mungkin wanita di seluruh sana terpaksa ataupun terbeban dengan kata orang sumbangan dia terhadap keluarga dia, menjaga anak, menjaga ibu bapa dan suami. Tetapi walaupun benda ini kita tidak boleh measure dia dalam bentuk wang ringgit, tetapi sedikit sebanyak dia harus di-acknowledge supaya kita melihat sebenarnya wanita ni sumbangan dia itu walaupun secara directly kepada ekonomi itu mungkin kurang lah kan, because we cannot simply measure it in ringgit berbanding lelaki, tetapi dia ada sumbangan secara tidak langsung kepada peningkatan di dalam produktiviti negara terhadap kata orang KDNK negara itu sendiri, pembangunan ekonomi negara itu sendirilah. So in other words, when we measure the sumbangan of lelaki dan wanita terhadap ekonomi, we cannot simply measure based on ringgit alone, because in that case for sure lelaki mungkin lebih ataupun mendahului berbanding wanita sebab mereka lebih banyak bekerja. Tetapi if we look into other aspects, kemudahan ataupun segala kemudahan yang wanita berikan kepada lelaki supaya dia boleh bekerja dengan lebih banyak sebab dia menjaga keluarga dia dan sebagainya, ini juga harus kita ambil kira lah dalam recognize peranan wanita yang sebenarnya lebih tinggi ataupun lebih banyak di dalam sektor ekonomi negara tu lah. Kan geng? Ya, setuju. Ya. So itu saya punya cuma lah tak, saya tiba-tiba terfikir kan macam belum jarang di Malaysia ni konsep house husband ni macam sangat kurang kan. House husband Ada juga mungkin dia tidak begitu ketara. Sebab kalau ikut norma budaya kita mungkin secara tradisionalnya lelaki mesti cari kerja. Lelaki cari kerja lah. perempuan di rumah begitu kan. Bukan senang juga lelaki mau jadi house husband mungkin untuk tahan berapa 8 jam sebagai house husband tu pun mungkin dia tidak the way you can compare lah the way dia kalau dia di rumah berbanding dia bekerja di luar. Saya rasa banyak perbezaan sebab wanita ni memang dia more on itulah perkara yang detail, nurturing kan. So kalau jaga anak tu mungkin wanita lebih berbanding wanita lebih baik berbanding lelaki lah. Tetapi bukanlah kita menidakkan mereka yang jadi house husband. Mungkin itu ada pilihan pada ketika itu kan. Kadang-kadang dia lebih sebab isterinya dari segi pendapatan lebih tinggi berbanding dengan husband kan, dan dia memilih untuk jadi house husband berbanding dengan dia bekerja di luar. Tapi tak semestinya house husband dia tidak ada pendapatan. Mungkin dia adalah buat bisnes daripada rumah kan. Sekarang kan sangat aktif media sosial kan.
Ramai juga yang berhenti kerja lelaki tapi dia lebih kepada more on digital punya Gig economy. gig economy yang kata tadi kan. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada topik digital economy dan gig economy ni kan, mungkin kita boleh take a break lagi sekejap lah. Okey. So kepada penonton di luar sana, jangan ke mana-mana. So, selamat kembali ke TV Teh Tarik. Terima kasih kepada penonton di luar sana yang masih sudi bersama kita menonton dan berbicara berkenaan dengan ekonomi wanita. So, hari ini memang special juga. Kita masih kita punya dua Iron Lady ni masih lagi di sini. Masih lagi di sini dan sebelum ni during the off record dorang memang sudah plan-plan lah. Mau start podcast orang sendiri. Betul. Jadi kita akan memberi segala sokongan lah kan, dan teruskan lah. Bukan apa, pasal bila kita tengok scenery di Sabah ni kan, dos yang kurang juga selain daripada JLC, board of director sebenarnya dalam entertainment, especially podcast ni kan, belum ada lagi kurang podcast yang diterajui oleh wanita lah. Yang kita tahu mungkin Smart Talk Sabah lah, Joanna kan. So mungkin lah Dr. Siti dan Dr. Beatrice lepas ni akan menjadi pencetus lah kepada podcast negeri Sabah kan, lah. Because of what apa yang kita perasan di sini kan, semasa dalam perbincangan kita punya berkenaan dengan ekonomi wanita ni kan, banyak sebenarnya isu-isu yang boleh kita rise up lah, dan disentuh secara objektif, akademik dan seterusnya, kita boleh salurkan kepada pembentukan polisi lah. Okey, jadi apa itu kita punya projek tepi nanti. Jadi kita mau cerita dulu yang berkenaan dengan kita. Saya mau sambung lagi tadi lah kan, macam contohnya tadi kita bercerita macam TikTok, Facebook, kebanyakannya yang melakukan kerja-kerja ini adalah datang daripada golongan wanita. Cuma ini adakah ini betul-betul jalan untuk dorang ataupun it's just a shortcut for them? Macam dorang tiada kerja ni untuk wanita ni, kenapalah kita suruhlah dorang buat jadi affiliate, jadi TikTok apa. It's just a shortcut kah untuk menutup kita punya kelemahan pasaran pekerjaan ni? Okey, saya rasa kan dia bukan, kita melihat isu itu bukan sebagai aspek pilihan lah. Saya rasa mungkin dia komplement. Bila mereka ada sedikit kesukaran, wanita-wanita ini ada sedikit kesukaran dari aspek pekerjaan formal, mungkin ini adalah alternatif lain lah yang boleh, with the kekangan yang kita kata tadi, because of the family commitment and all that, ini adalah salah satu alternatif yang mereka boleh gunakan untuk still boleh menambah pendapatan keluarga kan, at the same time they can taking care of their punya family, commitment family, and at the same time dia juga boleh menjadi somebody yang own the syarikat company yang terlibat dalam gig ekonomi lah inilah sebenarnya. Sebab saya rasa zaman sekarang ni bila kita bergerak kepada gig ekonomi, so ini adalah sesuatu yang kita perlu, bukan sudah kita rasa ini zaman yang kita kena kita remain lah kepada tradisional. Tidak, kita kena join juga gig ekonomi ni. Dari segi macam pengajaran kita pun kan, Dr. Izan, Dr. Saizal, kita kena join. You like it or not, you kena berubah ikut zaman. Kalau tidak, you akan ketinggalan lah. Saya rasa itu complementary lah, bukanlah ni. Tetapi maksudnya wanita-wanita ini yang kalau mereka tidak berjaya di sektor formal, ada kesukaran untuk dapat kerja, why don't they go to the gig economy yang tadi lah. Yang saya rasa kalau wanita lebih kepada platform media sosial dan yang ini, yang platform e-commerce ni, boleh jugalah jadi podcast nanti kan. Mungkin saya mau tambah juga kan, mungkin sebab woman ni dia tend to spend more. Pasal kalau saya tengok di rumah saya kan, kalau ada 10 parcel kan, 9 dari bini saya tu. Jadi that's why dia gunakan. Of course begitu kan, juga. itu like dia suka shopping kan, window shopping of course lah. Itu fitrah wanita. Dia kena memahami. Baik Dr. Izan ni memahami wanita. Bukan memahami, kalau sudah sampai kan, ini bini punya. Mana saya punya dia sama begitu. Jadi because of that, because fitrah seorang wanita tu yang suka shopping, so that's why kita galakkan wanita-wanita ni untuk menceburi yang gig ekonomi lah, contohnya jadi affiliate apa semuanya lah. Saya rasa itu pilihan mereka bila ada, sebab sekarang pun kita ada isu untuk dapat pekerjaan after graduate tu kan.
maknanya pilihan wanita-wanita ini selain daripada you jump into the formal sector, kita pergilah yang informal sector. Yang pilihan itulah. Kalau mereka tidak mau bekerja sebab komitmen keluarga and all that, still boleh berada di informal sector even though they are having a degree, kan? Degree tu macam zaman sekarang lah, degree tu is just the things that you go through the journey of getting a degree and you become, dari segi dia build up you sebagai apa? Sebagai seorang yang ada disiplin, pemikiran yang berbeza daripada school leavers, for me lah. So tidak jadi masalah kalau dia tidak bekerja, dia still bekerja tapi mungkin di sektor yang tidak formal, bukan dari sektor yang formal. Dan selalunya wanita ini mendominasi di sektor-sektor, contohnya pendidikan, apa lagi yang perkhidmatan. Itu sebenarnya dia kaitan dia dengan fitrah wanita itu sendirilah. So dia akan ke arah itulah saya rasa. So kita jangan, sebab sekarang semuanya menuntut ke arah digital. Pendidikan pun dia menyediakan peluang untuk kita join the training dalam digital. So maknanya kita pun kena berubah lah, dan wanita-wanita ini pun kena merubah untuk dari segi memeriahkan lagi gig ekonomi ni. Memeriahkan lagi gig ekonomi. Dia ada pilihan lain yang lebih selamat, at the same time dia boleh, itulah komitmen yang tadi, itulah yang saya cakap tadi tu. Ya. So kalau saya boleh chip in kan, geng, saya pernah nampak satu statistik berkenaan tentang usahawan wanita ni dalam konteks SME inilah, yang mana surprisingly ataupun uniquely usahawan wanita ni banyak di dua negeri, Kelantan, Sabah. Oh, okey. Dalam arti kata yang lain, mungkin juga ini adalah peluang untuk ini adalah peluang untuk para wanita ataupun golongan wanita di Sabah ni mencempurkan diri dalam bidang gig ekonomi supaya sumbangan ekonominya ni dapat diperbesarkan, sekaligus dapat memberi manfaat kepada negara tu, negeri Sabah, dan juga kepada keluarga dia sendirilah. Sebab ialah kita ambil kira juga yang mana dalam sektor tenaga buruh di Sabah ni kita lebih banyak didominasi oleh golongan lelaki. Tapi ini tidak bermaksud golongan wanita kita biarkan begitu saja. Kita kena ambil kira konteks yang lain ataupun ruang yang lain yang mana kita boleh berikan peranan yang lebih banyak kepada wanita tu. Sebab ialah gig ekonomi ini, salah satu kelebihan dia, most of this gig ekonomi kita boleh buat from home. Contohnya jadi affiliate, ialah macam-macam lah jenis pekerjaan yang dia boleh buat sambil dia duduk jaga family dia. Yes, flexibility hours tu kan, dia masa dia fleksibel, so maknanya dia tidak meninggalkan tanggungjawab dia kepada keluarga. Itu adalah saya rasa satu keistimewaan informal sector ni. Tetapi kerajaan, what they should do, dia kena sediakan polisi yang menyokong wanita-wanita ini terlibat dalam informal sector lah, gig ekonomi. Itu yang kerajaan perlu buat lah, saya rasa. So macam contohnya di sini kan, bila kita cakap tentang inisiatif kerajaan, macam mana dia boleh memeriahkan gig ekonomi itu, dia ada beberapa inisiatif yang dia sudah buat sebelum ni lah. Contohnya kalau kita pergi di kawasan luar bandar, dia ada apa yang dipanggil sebagai pusat digital Nadi. So Nadi ni dia adalah pusat digital di kawasan-kawasan outskirt of town, kawasan-kawasan tepi bandar dan juga kawasan-kawasan luar bandar, yang mana dia berikan banyak bengkel-bengkel, kelas-kelas kemahiran kepada orang-orang kampung. Dan kebiasaannya yang saya perasan bila kita interview pengurus-pengurus dan timbalan pengurus Nadi ni, kebanyakannya yang menjadi peserta adalah wanita. So bengkel-bengkel yang dia buat tu kebanyakannya untuk mengajar wanita macam mana untuk terlibat dalam gig ekonomi. Contohnya macam NGO saya sendiri, kita ada buat bengkel untuk meningkatkan kemahiran kepada warga kampung untuk menjadi usahawan melalui Shopee dan TikTok lah, boleh kita sebutkan begitu kan, Shopee dan TikTok. So dan 99.9% peserta tu adalah bukan lagi 99.99%, 100% memang wanita. Sebab dia mungkin bermatlamat untuk menambah menambah pendapatan keluarga. Inilah cara yang diorang boleh menyumbang lah kan, walaupun mungkin tidak besar. Tapi
Tapi inilah caranya dan mereka suka benda-benda tu kan. Iya, Barang. dan saya perasan kan Kak, yang saya sangat terkejut kan, produk-produk dorang tu sangat marketable. Even dia punya packaging tu kan cantik bah. Tinggal kamu career pergi KL saja bah, orang bilang. Tapi they just don't know how to market them. Iyalah. So that is the role of macam gig economy ni lah. So betul juga pandangan Kak tu, penting untuk kerajaan cari cara macam mana kita boleh boost peranan gig economy itu sekaligus membantu wanita kita ni supaya dapat meningkatkan sumbangan ekonomi kepada keluarga dan negara lah. Ya. Actually polisi kerajaan yang tentang, sebab kalau yang kerja contohnya yang e-hailing ni semua kan, itu bukan wanita lah. Mungkin kalau ada informal ni dia kena ada macam insurans polisi ke, polisi yang pelindungan sosial tu kan. Mungkin ataupun diorang sendiri kena ada kesedaran itulah. Sebab tidak ada lah yang macam kita kan, kalau yang kerja kerajaan ada pencen, ada KWSP, diorang pilihan kena menyimpan sendirilah. Kena benda-benda begitulah. Polisi dia kena strong. Dia very good strong polisi supaya benda tu membantu gig ekonominya, especially untuk wanita. Especially untuk wanita ni lah, kalau mereka berhenti daripada formal sector. So, sekarang kita kurang yang itulah mungkin. Ke ada yang saya tidak tahu sebenarnya. Polisi tu bah. So gig ekonomi ni baru kan? Kan betul. Ya. So ini yang kita maksudkan tadi, yang saya sebut bagaimana kita sering membina industri berdasarkan kata orang keupayaan lelaki itu tadi. Maksudnya di sini kita utamakan industri-industri seperti pertanian, industri-industri perlombongan yang sebenarnya sudah semestinya didominasi oleh lelaki. Dan sebab itulah lelaki kita di sini, kata orang, lebih banyak contribute kepada ekonomi dalam bentuk wang ringgit lah. Kita tidak bercakap tentang konsumbangan secara tidak langsung. So in order for us to develop our economy lah kan, in general, we cannot just look into macam mana kita boleh tap lelaki punya sumbangan, tetapi juga sumbangan wanita tu tadi melalui gig ekonomi itu tadi kan. So don't just think about macam mana kita boleh kata orang tingkatkan produktiviti komoditi kita, blue economy kita, macam mana kita boleh kata orang tuai lebih banyak timun laut sana kan? So itu industri yang mana for sure dia hanya akan dapat disumbangkan oleh lelaki, sebab lelaki yang tahu macam mana mau pelihara timun laut tu kan. Tapi tengok juga macam mana wanita kita ni dapat menyumbang melalui ini lagi macam gig ekonominya, ekonomi kraftangan, ekonomi digital, ekonomi kreatif dan sebagainya yang saya rasa kita kurang berikan perhatian kan. Betul kan? Betul. Even kita punya podcast pun lebih banyak lelaki kan berbanding wanita. Ya. Ada bias jadi. Iya, bukan sebab wanita tidak pernah buat podcast. Kita boleh lihatlah. Ya, kita boleh lihat kehebatan wanita-wanita. Kami dia sebenarnya keinginan tu ramai yang berkeinginan, cuma keberanian belum ada. Ya. So mungkin kami antara yang tanya berani. Pemberani. Bukan juga pemberani lah, puji diri sendiri pula. Ada, ya, okeylah. Jadi sekarang tadi Dr. Siti ada sentuh pasal dasar berkenaan dengan gig ekonomi dan Dr. Saizal juga berkenaan dengan melihat kita punya perancangan ekonomi ini lebih tertumpu kepada sektor yang memberi kelebihan kepada lelaki. Jadi mungkin Dr. Beatrice boleh ulaslah kan sebelum kita akhiri kita punya podcast ini, ulas berkenaan dengan dasar-dasar, sama ada dasar-dasar yang ada sekarang ni dia boleh membantu pertumbuhan ekonomi, menyumbang kepada ekonomi atau sebagainya. Ya, terima kasih Dr. Izan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi usaha kerajaan dalam menggalakkan penyertaan wanita lah secara umumnya, tidak kira sektor formal ataupun informal, saya rasa banyak usaha yang sudah dilakukan oleh kerajaan. Contohnya apabila kita ada peraturan tentang pekerjaan part-time work regulation, so itu sebenarnya memberi faedah kepada wanita lah. Sebab kalau wanita ni, dia tadi kita sebutlah tentang beban tanggungjawab keluarga dia, menyebabkan dia suka memilih kerja yang informal, yang mana dia mempunyai flexibility masa. Jadi peraturan part-time work regulation itu boleh menyokong lagi penyertaan wanita lah. So baru-baru ini juga usaha kerajaan dalam memperkenalkan aturan kerja fleksibel, nanti bermula 1 hari bulan Ogos kan, hari bekerja hybrid.
di mana kita ada 3 hari bekerja di pejabat, 2 hari di rumah. So saya rasa itu juga dapat merupakan satu dasar yang baiklah untuk menyokong penglibatan wanita. Kerana di rumah tidaklah bermaksud dia masak apa sebagainya. Maknanya dia ada flexibility itu. Mungkin tidak perlu commute, bergerak berjalan jauh ke pejabat dan sebagainya. Membolehkan dia menjimatkan masa untuk tugas dia lain di samping melakukan kerja dengan produktif lah. So ini adalah satu inisiatif yang agak baik lah. Jadi saya lihat kalau di syarikat-syarikat MNC, kalau di Kuala Lumpur, banyak syarikat sebenarnya selepas COVID masih mengamalkan aturan kerja work from home yang memberi fleksibiliti kepada pekerja. So saya rasa ini khususnya akan memberi faedah kepada wanita lah. Kalau kita lihat di negara barat, contohnya di Australia sebagainya, dia punya part time work tu memang ada. Part time work dia, maksud dia mungkin dalam seminggu tu kita datang kerja Isnin, Rabu, Jumaat. Selasa, Khamis, either you can choose tidak bekerja ataupun you bekerja dari rumah lah. Jadi itu flexibility yang kena adalah di dalam pasaran buruh yang dapat menyokong penglibatan wanita. Jadi selain itu saya berbalik kepada tadi tanggungjawab wanita untuk menjaga keluarga lah, tidak kira anak ataupun ibu bapa dan sebagainya. Perlu adanya dasar dari segi penjagaan anak-anak, contohnya taska yang lebih banyak dan boleh akses. Mungkin sekarang kita ada, tapi masih kita dengar juga mungkin ada yang ada anak-anak kecil limited. Mau hantar anak even di tadika berdekatan penuh, kena hantar ke tempat jauh, ataupun dari segi dia punya kemampuan, affordability, mungkin harga yang agak tinggi kan. Jadi dari segi mungkin subsidi itu kena ada. Mungkin juga dari segi bentuk pelepasan cukai lah, insentif cukai kepada majikan yang menyediakan taska di tempat kerja. Sudah ada sekarang, tetapi mungkin boleh diperbanyakkan lagi. Jadi saya rasa itu amat pentinglah untuk membantu meningkatkan penglibatan wanita. Jadi dengan adanya kemudahan begitu, bukan saja untuk taska, mungkin penjagaan ibu bapa yang daycare kan, daycare. So mana kita boleh hantar mungkin orang tua ke daycare dan sebagainya, dan pada masa yang sama bekerja boleh meningkatkan lagi penglibatan wanita. Wanita boleh menerima mungkin promotion kan, kalau dia punya tanggungjawab keluarga, ada boleh di tadilah ya. So itu amat pentinglah saya rasa ya. Jadi dengan itu dari segi latihan, peluang mengikuti latihan, ataupun wanita tu sudi pergi mengikuti latihan pun itu juga. So without all this kemudahan, mungkin agak sukarlah untuk wanita kan, ada kekangan. Jadi reformasi atau dasar seumpama itu bukan saja penting untuk wanita, tapi untuk lelaki jugalah. Contohnya bagi yang berumah tangga kan, untuk suami juga. Maknanya kita bukan mau kerajaan memberi semua faedah atau manfaat menyokong wanita, tapi kita tahu bahawa bila kita memberi kemudahan tersebut, maka suami atau lelaki dan juga keluarga lah akan dapat menikmati faedahnya. So kalau kita lihat dari segi pendidikan juga, pendidikan untuk wanita perlu diteruskanlah peluang pendidikan. Sebab kita ada juga kata-katalah menyatakan bahawa bila kita mendidik seorang anak perempuan, dia dapat mengubah nasib 3 generasi. Jadi dia sendiri, anak dia, cucu dia. Jadi pendidikan itu bukan saja boleh diterjemahkan ke pasaran buruh, peningkatan penyertaan buruh, tapi mungkin dari segi ibu lebih berpengetahuan, memilih gizi seimbang untuk anak. Jadi lebih nutrisi, jadi anak yang sihat tu nanti boleh lebih produktif, menyumbang kepada pasaran buruh, begitulah. Ya, jadi saya rasa kalau bagi saya dasar yang paling penting kerajaan perlu beri perhatian adalah dari segi penyediaan kemudahan jagaan anak-anak dan juga mungkin untuk orang tua lah. Ya. Menarik ya. Ya. Menarik sangat baik. Ya, betul, sebab saya rasa kalau dasar itu dia menyokong wanita, at the same time dia akan menyokong institusi keluarga. Betul. So
daripada institusi keluarga yang baik ni, dia akan melahirkan anak-anak yang kualiti kan, dan daripada daripada keluarga ni kepada society kepada negara. So itu yang kita, maksudnya model insan yang kita bina itu bermula daripada keluarga. Anak-anak pun rumah pertama yang berpendidikan dia adalah keluarga. So perempuan itu penting, sebab kalau suami pun dia pilih perempuan yang boleh mendidik anak-anaknya dengan baiklah. Kalau yang ada education, maksudnya daripada dari segi pendidikan tu, dia boleh didik anak dia sebelum dia masuk kepada society, sebelum dia jadi negara. Ini adalah generasi yang akan jadi pelapis kepada negara kita, bermula daripada mana? Institusi keluarga. So the man and woman is complement kan. Kalau ada sokongan kepada perempuan, maknanya dia juga akan membahagiakan lelaki itu, keluarga happy. Apa tu? Ada satu proverb tu, happy wife, Happy life. happy life. Yes. Okay. Itulah begitu. Alright. Happy life satisfaction meningkat, happiness meningkat. So maknanya keluarga tu meningkat, well-being meningkat lah. Ada satu kajian tu di Kota Kinabalu, ini research saya dengan pencara di UiTM lah. Maksudnya life satisfaction tu adalah faktor utama untuk memberikan you happiness, especially kepada keluarga. Sebab sampel dia adalah adult kan. Maknanya keluarga, tapi ini hanya di KK lah, bukan seluruh Sabah. Di KK dan suburban, contohnya Penampang dengan Putatan. So happy wife, happy life. Itulah paling senang. Kalau kita mau membina ummah tu, kita bermula daripada keluarga. Ummah tau Dr. Chris. Ummah tu generasi lah maksudnya. So that's why macam Dr. Sezal cakap tadi itulah, dia bukan sumbangan wanita itu, jangan tengok pada value duit sahaja, tapi value yang dia sumbangkan kepada keluarga, dari bukan yang berbentuk non financial punya value lah sebenarnya kan. So kalau kita melihat benda tu lagi luas lah sebenarnya. Macam ini kita mau topik on ekonomi kan. So ekonomi tu selalunya nilai kewangan lah kan. Tapi kita melihat wanita itu, peranan dia lebih daripada itu sebenarnya. Macam saya kata tadi kan, 5W, 5W, womanhood, wisdom, apa lagi? Well-being. Well-being ni sangat penting lah. Work. Lagi satu apa? Apa lagi W satu? Saya lupa sudah. Nanti kita ada. So peranan dia tu, peranan wanita itu, saya sendiri kan wanita, peranan saya sebagai apa? Satu sebagai pekerja di UMS ini, satu lagi sebagai ibu, satu lagi sebagai isteri, satu lagi sebagai anak perempuan kepada parents. So maknanya wanita itu jangan lihat hanya kepada satu perspektif, banyak perspektif. So kalau nak jaga perempuan tu, dia kena jaga dari segi well-being dia lah, bukan hanya value money kan. Kesejahteraan lah kan. Kesejahteraan. So wanita-wanita kena jaga well-being ya, kesejahteraan. Kalau kita nak membina generasi akan datang membina negara. Ya. Okay, alright, thank you. Macam Dr. Saizal mau tambah sesuatu. Ya, Kita kau fikir. Saya cuba synthesize apa yang tetamu kita kongsikan lah. And then saya cuba relate dengan dalam konteks Sabah lah. So Sabah ni kita mempunyai pelbagai bentuk kata orang embassy ekonomi sekarang. MBC ataupun matlamat ekonomi sekarang ni lah. Contohnya kita ingin menjuarai industri blue economy. Dan ada juga cakap-cakap di luar sana yang berkata bahawa kita sedang mensasarkan industri aero angkasa. So these are I consider as high hanging fruits. Kan? So tidak salah untuk kita cuba meneroka industri-industri bernilai tinggi tersebutlah. Tidak salah. Malah saya rasakan ianya adalah matlamat yang sangat berpandangan jauh. Tetapi dalam masa yang sama, kita jangan lupa low hanging fruits yang kita ada di Sabah ni, iaitu kelebihan-kelebihan yang buat masa ini kita kurang terokai ataupun kurang manfaatkan. Ini termasuklah kemahiran, kelebihan yang ada pada tenaga buruh wanita yang ada di Sabah ni, yang pada pandangan saya masih kurang lagi masih kurang diberikan perhatian dan masih banyak ruang untuk kita perbaiki. Sebab wanita ni komposisinya di Sabah ni sangat banyak kan.
dan sumbangannya itu pula ada banyak cara lagi macam mana kita boleh kembangkanlah seperti yang para tetamu kita sudah pun kongsikan tadi. So for me, pada pandangan saya, it's a high time untuk kerajaan cari cara yang lebih komprehensif macam mana kita boleh memacu ekonomi negeri ini dengan mengambil kira these low hanging fruits, iaitu tenaga-tenaga pekerja yang boleh disumbangkan oleh golongan wanita yang ada di Sabah ni, which I think has a very high potential for our economy lah. We never know, mungkin suatu hari nanti bila kita teroka peranan wanita dalam ekonomi di Sabah ni, mungkin kita akan dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi negeri kita ni yang buat masa ni sangat didominasi oleh golongan lelaki sahaja. So that's all from me, Keng. Ya, kalau saya memang tiada tambahan lah. Cuma saya betul-betul ingin berterima kasih kepada Dr. Beatrice dan juga Dr. Siti kerana sudi hadirlah dalam kita punya podcast ini, kerana untuk dapat info-info begini kan datang daripada seorang wanita kan, it's not easy. Saya baru perasan kadang-kadang kalau kami lepak-lepak kedai kopi kan, cerita berkaitan dengan ekonomi apa semua, kita boleh dapat daripada perspektif seorang lelaki kan. Tapi sangat jaranglah untuk dapat lepak dengan wanita kan, dan untuk mendapat perspektif daripada dorang lah. Kalau jumpa Dr. Siti dan juga Dr. Beatrice memang purely on kerja sajalah kan. Jadi mungkinlah saya mau booking lagi lah, mungkin Dr. Siti dan Dr. Beatrice mungkin lepas ni boleh lagi hadir ke dalam sesi podcast ini, berkongsi persepsi apa-apa info dan juga topik-topik yang lebih baik lah yang menjurus kepada wanita dan bagaimana wanita itu boleh menyumbangkan kepada negeri dan juga negara dan sebagainya lah. Okey, boleh lagi kita tutup? Okey, sekali lagi Dr. Siti dan Dr. Beatrice, thank you so much. Terima kasih Dr. Izan. Terima kasih Dr. Izzah, Dr. Saizal. Okey, kepada penonton di luar sana, kita sudah dapat agreement daripada Dr. Siti dan Dr. Beatrice. Mereka akan hadir lagi dalam sesi podcast kita, mungkin dengan hadir dengan dia on playlist untuk TVT Tarik. Dan seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe. Sokonglah pergerakan TVT Tarik anda. Bye bye.